Yang seterusnya, kita nak edit pada products pula. Okay, klik homepage ni, klik balik dekat team viewer tadi, klik pada single product. Okay, single product ni saya nak tambah, apa tahu, saya nak tambah ada live chat dan saya nak tambah ada Atome. Sebab saya punya store ni mungkin ada Atome lah. So, pergi dekat live chat ni, masukkan nombor WhatsApp kalau ada. Biasanya WhatsApp lah, Malaysia kita pakai WhatsApp. Kena letak nombor 6 kat depan dia. Contoh 689. Okay. Alright. So kalau kat sini tak perasan tau, dia kena scroll sikit ke bawah. Baru dia keluar, baru dia pop up. Okay, dah ada dah WhatsApp satu. So boleh customize lah, nak tukar question ke, kita punya waktu bekerja ke. Okay, yang ni boleh tukar. Contoh lah, katalah saya nak tukar working hours. Working hours Monday to Friday. Friday 9 AM to 6 PM. Contoh ni contoh you boleh customize lah. Alright. So you boleh customize ikut kesesuaian, ikut mana yang you nak lah. Saya just tunjuk kat mana nak adjust saja. Okay, boleh tak tambah lagi selain daripada ni, saya nak tambah lagi Facebook ataupun Instagram message. Okay, so contohlah saya tak ada ni, dia punya ni, letak je lah apa dia punya handle tu. Contoh saya punya Shopee. And then saya punya Instagram sama juga Shopee. Okay, saya tak ingat lah apa nama dia, shopego.com ke apa, saya pun dah lupa. So bila klik ni akan keluar lain lah. Right. So tak perlu nak install widget ke, nak install kod-kod pelik-pelik, plugin ke apa, tak perlu. Semua saya dah buat built-in. So you boleh customize sendiri. Semudah itulah. Okay, right. So satu lagi, macam mana nak enable yang Atome tadi? Okay, klik dekat team setting. Okay, nampak tak ni ada show Atome ni. Okay, klik je. Nanti dia akan keluar lah. Alright. So dia akan keluar lah kat sini Atome punya instruction. Okay,